Lama dah tak masuk gua. Selalu ada teman. Patutlah sejuk. Liverpool kalah di Stamford Bridge. Gol kemenangan Chelsea dijaringkan oleh Estevao. Aku hari ni tak nak cerita banyak. Aku nak buat rumusan secara ringkas je hari ni. Game semalam open gila. Exciting untuk tengok game semalam. Tetapi malangnya untuk Liverpool fans, memang kenalah kita. So untuk Chelsea fans, macam tu lah rasa dia menang last minute. Memang sedap. Tuhan je tahu macam mana aku punya perasaan semalam. Semalam aku rasa kalau korang tengok Chelsea punya players banyak bagi dia ruang. Tapi dia tak capitalize chances dia. Itu wasted lah. Try berapa 3-4 kali lah juga and semua pun ke laut. Banyak chance untuk pass instead of rembat semalam. Still a legend. Aku harap dia sedarlah yang he has been underperforming. Dan untuk aku semalam, Slot kalah dengan taktik Enzo Maresca. Strategi substitution, especially dengan the last substitution tu. Aku cukup tak faham. Dia masukkan Endo. Kalau dia betul-betul nak defense semalam, asal dia tak masukkan Joe Gomez? Gantilah dengan Gakpo ke, ganti dengan centre back proper. Itu yang aku tak faham taktik Slot semalam. Kenapa dia tak instead tukarkan Gakpo tu? Yang di left wing yang tak berkesan tu, instead masukkan dia ni. Kita patut masukkan dia ni. Simple. Pasal momentum tu kita dah ada semalam. Kita patut masukkan Chiesa. Itu je. Instead of Endo. Akhirnya kita terkena. Kita tercedok. Kita punya defense dah pancit. Kukurea pass to Estevao dan Estevao score. Lagi satu aku nak cakap kan, cukup-cukup lah tinkering, players playing out of position. Gravenberch main centre back, Zobo main right back. Curtis Jones dah kena give instructions to Bosley, to Gravenberch mana diorang nak main. Diorang dah pening bro. It's too much tinkering untuk aku. Tactically wrong semalam. And Enzo capitalize. Masa dia keluarkan McAllister for Endo tu, Enzo Maresca capitalize and tukar 3 fresh attackers. And at the end of the day, Enzo Maresca got the result. Tahniah kepada Chelsea. Actually ada a few positives semalam untuk aku. Mamat ni perform very well to cover Alisson semalam. Terbaik. Korang nak bash Florian Wirtz ke semalam? Bro, untuk aku semalam, Florian Wirtz main gempak semalam. Kau tak nampak ke dia punya pass dekat Salah assist semalam? Yang Salah rembat ke laut tu. That's just a glimpse of what Flo can do. Lagi satu benda positif is that kita ada international break. Ini bermakna Liverpool dapat regroup, Arne Slot dapat fikir macam mana nak solve the issues yang ada sekarang ni. Tapi apa-apa guys, kita still 1 point. 1 point je dengan Arsenal. Ingat apa kata Bill Shankly ni. Aku bagi je lah korang baca. Pada yang lain tu, tengok je lah.